Assalamualaikum, welcome back to my channel. It's me Ika Lee here. Kepada hampa yang belum tengok lagi, bukan season, chapter yang pertama pasal cerita sepupu aku, hampa boleh pergi tengok sekarang. Video tu sebelum ni je. Yang mana dah tengok, hampa stay je dalam video aku ni sebab kita nak sambung kisah yang kedua pula daripada sepupu aku. Sebelum tu, yang mana baru tertengok video ni sepupu aku, sepupu belah ayah aku, anak kepada adik ayah aku. Tapi adik ayah aku dengan ayah aku dua-dua daripada lepak underground dah. dah meninggal lah dua-dua. Macam arwah mak dia meninggal setahun lepas. Setahun lepas meninggal. Arwah ayah aku 9-10 tahun macam tu dah lah. Okay. So sebenarnya untuk siapa yang tak tahu lagi lah, sebenarnya bukan nak kata kami satu family ni berantu ke tak. Cumanya bila ada susu galuh yang bukanlah nak kata membelah, kita pun tak tahu orang dulu ni macam mana. Hampa ingat zaman-zaman dulu yang duk terokok hutan ni, depa ada apa? Ada peho? Tak ada. Depa pakai itulah malah lah. Bukan semua orang, tapi ada yang memakai sebab benda ni pun dicerita oleh orang-orang lama sendiri. Okay, so kita pun tak tahu apa perjanjian untuk nenek moyang kita dahulu ke apa, dan kami pun bukannya tukang terima penerus legasi ke apa, dak. Cumanya bila ada yang mungkin belah-belah atas ni, ada yang perawat ke apa kan, dia akan jatuh dekat keturunan dia sikit-sikit. Bukanlah boleh merawat, tapi mungkinlah macam boleh nampak ke apa ke. Tapi untuk cerita macam sepupu aku ni bukan berkaitan dengan keluarga kita orang sekalipun. Cumanya masa dia buat dulu apa yang dilalui dengan benda-benda mistik ni. Macam sepupu kau macam tak boleh nak nampak sangat ke apa. Kau tak boleh kan? Sebenarnya tak boleh nampak. Cuma aku boleh rasa kehadiran benda tu. Dia kalau kata ada tu rasa memang macam tu lah. Memang yang tak selesa, yang macam hati pun berdebar-debar, rasa macam tak sedap. Macam mana aku rasa sekarang ni. Nampak? Untuk yang tak tahu juga, bawah ni ada satu lampu. Lampu ni aku pun tak tahu lampu ni sebelum ni aku bawa pergi camping ke pada elok, dia nyala elok je. Tapi malam ni dia gelap-gelip, aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab tak charge jugalah, sebab dia lampu solar kan. Cumanya aku nak pakai dia juga untuk backup cahaya. So kalau hampa nampak saat terpadam, saat on tu, hampa buat tak tahu sajalah. Okay, lagi satu aku nak minta maaf kalau hampa nampak macam apa benda ni, dia ni buat konten selekeh betul. Aku minta maaf sebab apa, aku terlampau penat hari ni. Hari ni aku ada 5 video untuk aku shoot. Aku keluar rumah daripada pagi, aku sampai rumah depa lepas maghrib macam tu. Sehari suntuk aku keluar, memang aku penat dan aku dah tak larat nak make up ke apa. Tiba-tiba kami tercerita pasal mistik-mistik ni. So aku cakap kat dia, jangan cerita lagi. Throwback kisah lama dulu kan. So aku cakap kat dia, jangan cerita lagi, kita cerita depan kamera terus. Sebab kalau dia cerita, lepas tu nak cerita balik depan kamera, jadi tak syok lah sebab aku dah tahu cerita. Sekarang ni aku tak nak dengar seorang-seorang, tapi aku nak dengar dengan hampa semua. Okay, so jom kita sambung cerita. So apa cerita kedua hang? Okay, cerita kedua aku, pengalaman aku masa hangout dengan member lah. Masa lepak. tu, betul. Masa tu kita orang lepak. Sebenarnya orang kata masa nak pergi ke sana tu, mak aku dah tak bagi dah sebenarnya. Tapi biasalah orang kata, aku plan dengan member nak pergi mandi dekat mana tu, dekat Sungai Perak, dekat Perak. Apa nama tempat dekat Bota tu. Lupa nama tempat dah, aku pun tak ingat dah. So kita orang nak pergi mandi dekat situ. So macam malam tu kita orang plan macam member aku ada kerja dekat RNR, so kita orang lepak kat situ dulu, besok pagi kita orang terus gerak ke sana. So aku cakap dengan mak aku macam tu, semua aku macam tak payahlah, buat apa nak buat kata orang dulu overnight, overnight bagai macam tu dengan kawan-kawan. Tapi biasalah kita orang kata kepala muda lagi kan. So je lah benda tu, kita pergi juga. Itulah orang kata melawan cakap mak ni, itulah akibat dia. Set apa? Lampu lagi satu pula problem. Lampu ni dia dah nyala terus. Lampu ni problem. Lampu ni tak pernah buat high Tak pernah buat high. Ini tiba-tiba ni. Lampu ni, dia lampu macam ni lampu. Pula dah lampu masalah tu. Bawah dia. Lampu ni. Lampu ni dah diam dah. Tadi apa sekali tengok berkelip-kelip kan? Kau. Tak tahu kenapa dia berkelip-kelip. Bateri ada je apa? Aku baru charge tadi sebelum shoot. Sorry apa. Ni kita tunjuk direct je, aku mana nak cut ke apa, malah. Okay, kejadian dia mula sekali masa kita orang nak pergi hangout. Kan masa nak pergi RNR Sungai Perak tu kan ada je laluan atas tu tak? Tapi aku tak tahu kenapa member aku dia nak ikut laluan kampung yang dekat bawah. Okay. Kita orang semua dalam tu ada 5 orang. 2 depan, 3 belakang. Masa on the way nak pergi tu, member aku cerita tau macam mana. Aku tidur. Apa buat aku buat mana ni? Macam tu. Member aku sendiri yang cerita.
Okay. Lepas tu bila aku bangun tidur tu member aku macam tu tau. Sebab aku macam tertanya-tanya lah. Apa kenapa? Macam tu kan? Pasal kau tengok aku macam tu. Ha. Okey tak? Aku cakap okey. Macam tu. Lepas tu bila kita orang dah, aku cakap dekat mana kita ni kan? On the way nak pergi ni lah. Tapi dia kata ikut laluan bawah. Okay, bila sampai dekat laluan bawah, dekat R&R, apa tu? Sungai Perak. Sungai Perak tadi tu. Bila kita orang parking depan satu post guard tau. Okay, depan satu post guard kita orang parking kat situ. So kita orang pun naik lah titi nak naik ke atas ni lah R&R tu. So bila aku toleh belakang dekat post guard tu, okay, dekat tepi pintu tu, aku nampak macam orang tengah pandang kita orang. Macam tu. Dekat tepi pintu macam tu. Lepas tu aku tengok macam, apa hal? Pak guard tu tengok-tengok kita orang kan. Macam tu apa hal? Pak guard tu tengok-tengok kita. Tak puas hati aku cakap macam tu kan. Kita parking depan post guard aku cakap macam tu. Lepas tu, member aku macam tengok aku kan. Mana ni? Dia macam tu. Aku cakap tu, dekat pintu tu. Tak nampak, tak nampak. Aku cakap macam tu. Lepas tu, tak apa kita naik. Biar Pak guard tu dia kata macam tu. Okay, tu orang naik atas. Okay. Masa tu, member aku cakap, aku ni ibarat macam sedar, tak sedar. Macam tu. Faham tak? Okay. Aku rasa aku macam biasa je. Macam tak ada masalah. Orang kata macam, tak ada apa pun. Lepak macam biasa. Tapi, side member aku cakap, aku duk ajak dia turun ke bawah kereta. Turun dia pergi dekat kereta. Bila orang kata dia cerita balik, aku rasa macam benda tu aku tak ada buat. Tak ada buat pun benda tu tak. Lepas tu duduk tak duduk, mak aku telefon kawan aku suruh bawa balik aku. Suruh bawa balik aku sebab dia kata macam dah rasa macam something yang tak kena lah malam tu. Tak sedar hati lah. So bila dia orang pula nampak kejadian yang aku marah Pak Gad tu, sebenarnya tak ada siapa geng. Aku seorang je yang nampak Pak Gad tu yang tengah tengok kita orang. Sebenarnya dia orang tak nampak langsung. Post guard tu sebenarnya beroperasi lagi ke tak? Tidak. Oh, okey. Lepas tu aku seorang je yang nampak. Lepas tu kawan aku cerita, masa tu aku ibarat macam aku sedar tak sedar. Kadang-kadang aku cakap lain, kadang-kadang aku cakap lain, dia kata macam tu. Kadang-kadang kejap lagi aku ajak seorang member aku tu, dia memang lemah semangat. Aku ajak yang member aku yang lemah semangat ni turun kat post guard tu. Aku cakap nak pergi ambil charger lah apa. Aku ajak dia seorang, tak ajak ramai-ramai. Tapi benda tu aku tak sedar pun aku cakap benda macam tu. So bila mak aku dah telefon balik tu semua dan jadi pula kejadian yang aku nampak Pak Gad tu semua tu, member aku rasa macam memang dah tak sedar hati lah untuk stay lagi kat tempat tu. So kita orang balik. Kita orang ikut laluan yang sama. Yang ni R&R Sungai Perak? Betul. Okay. Sungai Perak. Okay, masa kita orang dah ada dekat Bukit Berapit, member aku yang kena rasuk tu duduk tengah-tengah tau. So dua kat belakang. Oh, yang kena rasuk dekat chapter 1 tu. Okay. Lepas tu kiri, kanan aku, kiri member aku lah yang kena rasuk tu tengah-tengah. Mula-mula orang kata kita orang dalam perjalanan tu tak ada masalah pun. Tiba-tiba aku nampak macam member aku dia macam kaku tau. Aku diam macam tu, tangan dia macam tu. Dia buat macam kilas macam tu. Lepas tu aku panggil member aku nama Kak Lin. Kak Lin, saya tahu nampak member aku cakap macam tu. Oh, Kak Lin yang di ujung belah sana. Belah sana. So aku panggil member aku depan. Geng, stand by sebab aku tengok macam lain macam lah ni kan. Lepas tu, okey tak? Dia diam. Dia diam macam tu, tak cakap apa. Tiba-tiba Babi. Itu ada. Meremam belum. Lepas tu kau tahu, aku grab tangan dia belah sini, Kak Lin grab belah sana. Kaki dia dah melonjak ke depan. Untuk, orang kata, bukan, untuk tendang bahagian depan. Dia kata macam ni tau dengan kita orang. Aku bersumpah korang mati berlima-lima malam ni. Masa tu kita orang dekat Bukit Berapit atas jalan raya tu. Ngomong dulu. Lepas tu bila kita orang dah grab tu, dia dah tak boleh bergerak kan, kaki pun semua. Member aku pula, kau tahu tak bila orang kena rasuk, dia tak fikir dia buat apa. Tapi member aku pula masa tu naik angin, dia pergi tumbuk je kawan aku tu. Lah bang. Member aku yang kat depan tu. Laki ke perempuan yang tumbuk? Ya Allah. Member aku pergi tumbuk member aku yang kena rasuk tu. Kau tahu tak dia buat apa? Itu dia buat. Lepas kena tumbuk tu dia gelak? No. Lepas tu dia dah tak boleh nak bergerak dah. Kepala ni dia tunjang naik atas kena kat bumbung kereta. Kita orang berhenti masa tu kat Bukit Gantang. Kita orang berhenti kita orang dah tak boleh nak ni dah sebab dia dah tak boleh nak kontrol. Tak boleh nak kontrol dah. Kita orang berhenti kat Bukit Gantang. Aku tak tahu dia orang telefon mak aku. Cuma kat Bukit Gantang tu, okey itu betul serius aku tak sedar. Oh, hang pula tak sedar? Ya. No. Cuma orang kata masa tu sampai dekat Bukit Gantang, cuma yang aku tahu dia orang minta tolong orang dekat R&R tu. Orang lelaki dekat R&R tu tolong tengokkan apa semua. Lepas tu aku tak sedar. Yang aku sedar tu
aku buka mata, aku tengok mak aku ada kat sebelah dah. Hmm. Mak aku, lepas tu ada kawan aku 2-3 orang dekat sebelah aku dah. Kat rumah Masa lah. tu, bukan. Masa tu Karen Ar. Aku dengar, okay, yang ni behind cerita daripada kawan aku lah. Mak aku, kawan aku yang bawa datang situ. Okay, ni side mak aku pula. Side mak aku cakap, mak aku sampai je dekat situ, mak aku kata aku dah tak sedari. Tak sedap tu pengsan, sengap ke ataupun Macam macam tu. Aku terbaring macam tu. Lepas tu mak aku berubat aku, mak aku tanya, siapa kau? Dia kata, anak kau ni banyak main-main ni. Dia kata macam tu. Dia kata macam tu. Lepas tu bila mak aku dah berubat aku pun semua, kita orang balik rumah. Kita orang balik rumah. Sebelum aku berangkat balik rumah tu, kawan aku yang dalam kereta kena rasuk tu, dia kata dia panggil aku, dia nak jumpa aku. Aku dah macam, bila kau dah nampak kejadian yang depan mata kau, kau rasa kau nak tunggu lagi? Yelah. Aku pun kata, tak berani lah aku cakap macam tu kan. Tak apa, tengok jauh-jauh je. Kau tahu tak, bila dia orang baringkan dia dalam kereta, dan aku tengok pada jarak jauh, aku ada satu insting yang benda tu ada lagi dalam diri dia. Sebenarnya. Okay. Benda tu tak sepenuhnya keluar lagi. Dan dia buka mata aku, dia senyum. Macam tu. Macam dia tongak dia tu senyum. Macam tu. Kau faham tak? Dia tengok kita dongak ke atas tengok orang kan. So aku macam, tak apa, aku balik lah. Lepas pada kejadian tu, dalam 3 hari 4 hari lah tak jumpa dia orang. Sebab aku masa tu demam. Benda tu jadi macam orang kata apa, sekelip mata. Lepas aku jumpa dia orang balik, dia orang kata sebenarnya aku ni lah yang jadi perantaraan. Sepatutnya aku yang kena, bukan member aku. Tapi aku pun macam Ika cakap tadi lah, family kita orang ni bukan daripada circle-circle yang macam untuk nenek apa semua. Kita orang pun tak tahu apa yang dalam diri kita orang. So dia tak lepas untuk masuk dekat aku. Dan aku ni sebenarnya jadi perantaraan benda tu dengan member aku. Sebenarnya member aku cakap, masa sebelum dia kena rasuk tu, dia nampak aku tekan peha macam ni. Lah. Sebelum dia kena rasuk tu. Aku cakap tu, aku tak tahu benda tu. Ya, aku tak sedar. Aku buat macam tu. Aku tahu, aku kata, mana ada, sumpah aku cakap, aku main telefon. Aku cakap, aku tak buat macam tu dekat dia. Dia kata, betul ni, hang buat macam tu dekat aku pun semua. Dia kata, lepas tu aku dah tak sedar. Memang lepas tu, masa tu kan, kereta yang kita bawa ni pun toroyong hayang malam tu. Memang orang kata nak jatuh gaung, kau tahu tak, dekat Bukit Berapit tu. Kenapa? Sebab dia dah tendang. Dia dah kacau ke depan. Dia dah kacau ke depan dah. Kaki dia lepas ke depan, dia sepak aku. Dia macam cakap tadi, aku janji hampa mati 5 orang malam ni, dia kata macam tu. Waktu tu, itu yang kejadian aku rasa yang paling, orang kata, tersegam indah dalam otak. Korang tahu tak sebenarnya member aku yang kena rasuk dalam kereta tu adalah member yang sama kena rasuk dekat rumah. Cerita yang first tadi. Dia juga kena rasuk. Dia juga kena rasuk, dan dekat dalam kereta yang aku cerita baru-baru tadi, dia juga. Dia memang antara kalangan kita orang, dia yang paling lemah semangat sebenarnya. Dia lagi satu, kalau dah pernah kena rasuk, dia memang ada lubang kat badan dia, dah senang benda nak masuk. Betul. So orang kata bila balik kampung tu, bila lalu dekat Bukit Berapit tu, orang kata macam teringat lah benda-benda yang apa aku alami. Tapi dulu Bukit Berapit tu gelap. Betul. Sekarang ni macam okey lah sikit kan. Ada kedai makan. Betul. Orang kata gerai-gerai kecil tepi jalan malam-malam. Nampak macam okey lah sikit. Dulu tambah kalau tambah-tambah korang kalau laluan kampung ke apa semua, itu lagi scary guys. Highway pun dah gelap, apatah lagi laluan kampung ni orang. Memang gelap. Biarlah. Apa ni? Masa tu sebenarnya mak dia ada call bapak aku. Bapak aku ni dia suka, entah dah hampa tahu dah handset Nokia dulu, kalau bercakap tak buka loudspeaker pun sebatu boleh dengar. Betul. So bila ada orang telefon malam, kita kaki poci ni boleh dengar. Mak aku akan tanya, siapa dah telefon malam? Idah tu mak dia lah. Idah kot. Apa siapa? Angkat. Ni abang Ali tengok ni tak tahu lah, hilang ni, dia berbalik apa macam tu kan. Ya aku pun, apa siapa pula? Tak apa, sekejap sampai. Apa tu keluar lah. Tapi itulah, aku mungkin sebab masa tu aku bukan nak kata muda sangat pun tak. Tapi mungkin aku ni tak berapa nak tahu sangat cerita. Aku tahu malam tu, lepas tu esok tu aku tak bertanya apa. Sebab macam tak mau ambil tahu sebab jenis mak ayah aku pun, kalau ada setengah orang, bila dah jadi malam tu, mereka akan bersembang esok tu, macam bersembang kita lah kan. Tapi jenis mak ayah aku dah jadi. Lepas tu mak aku tanya-tanya dah. Macam tu je. So aku pun tak tahu cerita ni lah. Bila dah besar ni, barulah cerita macam ni baru tahu cerita. Sebab
Aku pula ingat masa tu, ingat ke dia ni kena kerasukan kat rumah lepas pergi Bukit Berapit. Yeah. Aku pun baru tahu kerasukan dekat Arenal. Sungai Daripada Perak. Sungai Perak tu. Apa ingat nak pergi, nak lalu, nak singgah Arenal Sungai Perak. Tapi bukanlah aku nak kata Arenal Sungai Perak tu beratur. Ya, Sebabnya laluan depa ikut laluan bawah, laluan kampung tu, Ya. mana nak tahu. Cerita sekarang orang kata tak payahlah cakap dekat laluan tu ke laluan ni. Tepi kita pun ada. Tepi kita pun ada. Cuma kita antara nampak dengan tak nampak itu saja. Masa yang kiranya memang yang dekat Arenal tu mak yang berubat lah. Betul. Oh, Cuma orang kata, dia orang lah cerita, mak aku datang berubat naik motor, member aku bawa naik motor. Ikut highway. Tapi sebelum kejadian tu, ada seorang member aku, teman mak aku kat rumah. Mak aku tengah set up tempat tidur ni. Lepas tu member aku tu, mak, kenapa mak bentang toto apa semua kan? Ni nak balik, mak aku cakap macam tu. Lepas tu, member aku cakap lah, mak, dia tak balik. Dia pergi ni, lepak dengan kawan-kawan. Esok baru dia balik. Ni nak balik. Dia betul. Tuk-tuk member aku kat rumah tu cakap dengan cerita dapat satu telefon yang kata member aku tu aku dah kena kerasukan. Dan dia orang tak boleh nak handle benda. Yang kawan kena rasuk tu pula macam mana? Dia orang balik rumah dia orang. Oh, dah berapa biji kereta? 2? Kita orang sebenarnya pergi 1 biji kereta. Yang member yang bawa mak aku tu naik motor. Dia sebenarnya kat rumah. Dia orang minta tolong kawan aku tu ambil mak aku untuk hantar aku pergi ke Bukit Gantang masa tu. Lepas tu macam mana yang boleh jadi balik asing-asing tu? Balik asing-asing? Pergi hantar ni dulu. Aku naik motor dengan kawan aku. Mak aku naik kereta dengan dia orang. Sebab mak aku kena guard yang kena rasuk ni. Sebab takut kejadian lagi apa-apa berlaku problem kat situ. So maknanya mak tolong ubatkan budak tu jugalah. Betul. Lepas tu bapak aku ada pergi sana kan? Bapak hang tak ada. Lepas daripada orang kata berapa hari tu bapak hang suruh pergi jumpa Pak Ngah. Okey, kalau hang nak tahu Pak Ngah ni dia macam seorang pakcik yang buat perubatan kampung. Betul, lah. Macam tawar-tawar, ayat tawar apa semua ni. Bukanlah dia guna ayat rapet-rapet. Ada macam biasalah, dia suruh kita baca Al-Fatihah, suruh selawat macam tu jugalah. Pergi jumpa Pak Ngah. Betul Pak Ngah tu kata apa? Pak Ngah tu cakap macam aku kena macam perantaraan tertegok macam tu. Kira dia macam nak kira aku ni jadi perantaraan antara kawan aku tu. Macam tu. Boleh pula macam tu Itulah merayak yang apa yang dengar ni. Rajin ni dia keluar malam-malam merayak tentu kehala. Jadi yang paling penting satu je geng. Jangan melawat cakap mak. Itu penting. Pendengar tu. Apa yang mak kita cakap, orang kata kadang-kadang bila dia cakap spontan pun benda tu akan jadi. Dia akan rasa naluri seorang mak dekat anak ni kuat tau sebenarnya orang. Betul. Mak aku pun macam tu. Dia dah tahu dah. Dia dah tahu walaupun aku keluar rumah tu baik kan. Dia dah tahu dah. Anak dia tak serupa perempuan. Okay. So tak tahu nak cakap apa. Dia dalam masa yang sama bila dengar cerita rasa sedih pun ada. Ya lah orang tua weh apa naik motor. Bukannya dekat masa tu duduk dekat rumah tu kan juga kan. Duduk kat rumah yang sama. Aku rasa jarak daripada situ nak pergi ke Bukit Gantang tu 40 minit. 40 minit. 40 minit naik motor skuter geng. Yang aku nak bawa dia naik motor skuter je. 40 minit dengan jalan lama tu dah jalan teruk masa tu. Dan nak lalu pula kawasan-kawasan kampung hutan. Masa tu orang kata lebih kurang dalam sekarang umur aku 30 kan. Masa tu umur aku dalam 19 macam tu. Kurang 11 tahun lepas. 11 tahun lah. 11 tahun lepas. Korang tahulah 11 tahun lepas macam mana Bukit Gantang. Oh maknanya kejadian ni dulu? Baru kejadian pertama tadi? Macam mana? Tak, kejadian yang pertama tadi. Lepas tu baru berkait dengan kejadian yang aku baru cerita ni. Kira orang kata benda ni orang kata bersangkut paut sebenarnya. Lepas daripada kejadian rumah tu menyebabkan aku macam renggang kawan-kawan sebab apa-apa pun pasal mistik je muka aku. Macam tu. Tapi benda tu bukan aku minta pun. Faham? Benda tu aku tak minta pun. Tapi orang kata macam kau cakap tadi lah kan. Orang kata benda kantor nama bucu. Macam benda tu jadi seka-seka bila kita orang duduk kat rumah tu. Itu je. Macam-macam kejadian kan duduk kat rumah tu. Tok Pengulu dulu kan balik malam-malam semua. Arwah mak aku ni selagi aku tak balik rumah dia tak boleh tidur. Mak kau tahu je lah macam mana. Dia duduk depan tangga pasang lilin. Tapi Tok Pengulu kata dia bila dia lalu dia nampak ke mak aku seorang. Semua betul lah Tok Pengulu ni pun. Dia marah mak aku duduk pasang lilin macam tu. Padahal niat mak aku nak tunggu aku. Yalah bukannya kita nak buat pemujaan. Sebab nak masuk kawasan rumah aku tu memang tak ada lampu. Yalah memang tak ada lampu gelap. So dia nak tunggulah anak dia. Dia bukan buat pemujaan pun dia tunggu tapi dalam masa yang dia tunggu tu bukan dia tunggu seorang lah.
Dia rasa tak nampak pun benda-benda tu. Orang yang lalu yang dia cakap kat dia. Tok Mulu lalu marah dia lah kenapa duduk pasang lilin macam tu apa semua. Dia rasa, dia mak biasa orang tua dia rasa tak ada masalah pun benda tu, dia tunggu anak dia, apa salah dia kan. Tapi orang beranggapan lain. Tu lah. Tapi itulah apa, dia dalam cerita ni ada pengajaran. Hampa tengoklah kalau kata, bukanlah kata pasal melawan mak je, tapi kalau kata hampa duk pikat nak seronok je, bila jadi apa-apa, siapa juga yang tolong hampa? Mak juga yang hampa tak mau dengar cakap tu. Kadang budak-budak zaman sekarang pula jadi macam strict parents. Terkorok hampa strict parent. Hampa tak tahu lagi zaman kami strict parent macam mana. Mau tak dengar cakap, getah pipe tengah belakang, berbirat. Sebab aku hidup dengan arwah mak aku je. Kalau aku hidup dengan arwah bapak aku, tak jadi macam ni. So itulah cerita dia dekat Bukit Berapi tu. Tapi aku rasa sekarang ni tak ada apa dah pun. And aku rasa memang dekat Bukit Berapi tu banyak je kisah-kisah juga kan. Banyak je kisah-kisah. Cuma orang kata tak sampai kat telinga masyarakat lain lah macam tu. Lagi satu pasal dia kata apa, yang apa-apa bab mistik mesti berkaitan dengan dia kan. Benda ni aku tak kata dah benda tu kelebihan untuk kita orang. Tapi macam aku kan, and memanglah aku kata aku nampak, tapi bukanlah macam ada setengah orang tu yang memang duduk mana-mana pun nampak kat situ. Aku jenis kalau nak ternampak, nampak. Kalau tak nampak, tak nampak lah. Kadang-kadang orang ingat aku ni macam rumah makcik kena kacau, hampir tengok saya ada apa. Aku pergi tengok, cuba tengok ada apa. Atas bumbung, lepas tu aku senyap. Atas bumbung ada piring estro. Depan rumah ada kereta 2 biji. Dah tanya aku ada apa? Betul. Bukannya aku apa tu tok bomo alin ujung. Mana aku tahu. Kita orang tak minta pun untuk nampak benda tu semua. Tak minta benda ni daripada kecil. Boleh tanyalah sepupu aku macam mana aku kecil-kecil dulu dia teguk. Masa kecil dulu aku tak terbeza benda tu manusia ke hantu ke. Aku akan teguk aja. Tu siapa dia tu jalan ramai-ramai. Tu siapa dia belakang pokok. Depa ni tengok tak ada apa. Jangan kata malam, petang pun aku meneguk. Betul. So sampailah satu tahap tu mak aku ni jenis sebab aku tak takut kan, aku tak terbeza hantu ke apa ke, aku tak terbeza, aku teguk je. So mak aku ni tak tahan. Aku ni bila meneguk, aku demam. Meneguk, aku demam. Tu yang mereka bawa aku pergi berubat. Bawa bagi mandi yang apa, yang Yasin ke apa, tak tahu lah. Bagi aku tak nampak. Start daripada tu aku tak nampak. Aku tak nampak sampai umur berapa, 7-8 tahun kot. Lepas tu start terbuka yang lagi teruk. Lagi teruk masa tu aku boleh nampak. And masa yang aku boleh nampak terus, yang kali kedua tu, yang tu memang aku nampak bukan yang aku tak boleh beza hantu ke apa. Yang memang kalau aku tengok hantu yang aku nampak dengan yang dalam filem, aku boleh gelak tengok dalam filem. Sebab hantu yang dalam filem tu lagi elok daripada yang aku nampak. Aku jenis macam tu. Lah. Memang elok sangat walaupun dia buat seram ke tu kan. Tapi yang aku nampak ni tak masuk akal punya nampak. Yang apa, badan ada sayap, muka macam buah hantu, kaki-kaki manusia, tak masuk akal. Orang dalam TV pun tak pernah nak rangka macam tu. Tapi aku boleh nampak benda-benda macam tu. Lepas tu bila dah besar lagi, sampailah aku terlibat dengan dunia-dunia aku sekarang ni, aku banyak kena kacau apa semua, aku pergi berubat. Aku stop, aku tak nampak untuk setahun lebih. Lepas tu dia jadi balik, slow-slow balik nampak. Aku tak tahulah memang takdir untuk nampak ke apa, tapi sekarang ni banyak dah slow lah. Aku dah tak nampak sejelas dulu. Paling-paling pun nampak kelibat, nampak bentuk-bentuk macam jelmaan, macam jadi ular ke apa ke. Macam tu saja. Sekarang ni slow sikit lah. So kalau orang tanya aku, ada ke Ika? Aku rasa macam ada. Apa benda? Dapat, macam contoh hang dapat rasa. Macam mana yang hang rasa? Cuba gambarkan macam mana yang dapat rasa macam benda tu ada, kehadiran benda tu ada. Dia kadang-kadang kan, tempat tu ada aircon. Sejuk je. Bila cerita-cerita ni yang peluh dia melitik. Panas. Aku cakap, okay, dia ada. Dia ada tapi dia tak buat apa-apa. Cuma ibarat macam hang tak nampak tapi hang rasa. Hang rasa. Lepas tu kadang-kadang lagi aku dah start rasa macam sekarang ni, aku dah start rasa sakit pinggang. Tadi masa mula-mula cerita, dia sakit belah bawah. Bila dah lama cerita, dia naik sampai ni tengah-tengah atas ni. Memang sakit dia lain macam. Tapi kalau kata dah habis kita record, lagi okey. Macam sebelum ni aku buat konten dengan K9, sama juga sampai kita orang tak boleh nak shoot. Itulah sebenarnya kenapa aku lama tak buat konten. Sebab gangguan-gangguan macam ni orang tak nampak. Masa pergi shoot dekat sini macam-macam kejadian jadi. So nanti tu aku cerita untuk part lain. Cumanya dulu aku susah nak dapat kawan sebab bila aku nampak aku akan bercerita. Bila bercerita orang dia kata Ika tu lebih-lebih, Ika tu penipu, Ika tu macam ni, macam tu. Orang tak nak kawan dengan aku. Orang tak tahu apa benda itu orang hadap. Sampai satu tahap aku rasa macam aku ni, bukanlah aku nak kata aku lain daripada yang lain, tapi macam aku bila aku kena benda-benda macam ni aku nak cerita dekat siapa?
Bukanlah kata aku tak suka sangat, tapi aku nak cerita kat siapa sebab orang macam orang macam aku ni tak diterima untuk cerita-cerita aku ni. Sebab tu lah bila aku nampak platform yang ada paranormal ni, aku join dia orang sebab aku faham kalau aku cerita, dia orang boleh faham benda tu and dia orang tak judge aku. Itulah aku dapat kawan-kawan macam tu sampai sekarang aku stick dengan Kenan je sebab apa aku cerita kadang dia boleh relate. Betul lah kau tadi macam ni. Sebab orang kata pengalaman yang kita orang cerita ni hanya orang yang pernah rasa saja. Pernah rasa saja yang boleh tahu macam mana perasaan kita orang. Kalau orang yang tak pernah nampak ataupun tak pernah rasa, memanglah orang kata tahayul lah semua benda ni, korang macam-macam lah, tak ada pun benda ni korang ada kan. Tapi bila korang dah terkena, baru korang akan macam okay, benda ni wujud sebenarnya. Dia jangan fikir hampa tak lalui, benda tu tak ada. Betul. Macam contoh kan, kanser. Mungkin kawan hang ada kanser, hang tak kena, hang tak boleh kata benda tu tak ada. Betul. Sebab benda tu memang ada. Dalam Quran pun ada tulis, ada jin, ada ni. Cuma kita ni bukanlah kata bercerita nak memuji dia ke, nak apa ke, tak. Kita cuma cerita pengalaman kita sebagai hiburan. Betul. Itu sahaja. Tak lebih pun, tak apa pun. And ada setengah orang pula yang macam, orang kalau rasuk tak sedap apa. Tak juga, tak semua orang macam aku. Macam aku bukanlah aku nak kata aku tak pernah kena rasuk. Aku pernah kena rasuk, tapi waktu berubat saja. Aku kena rasuk. Cumanya, masa aku kena rasuk tu aku sedap. Faham tak? Bukannya aku sedap macam sekarang. Cumanya, benda tu masuk badan aku, dia bercakap. Tapi hati aku ni sedap. Sampaikan hati aku ni pun cakap macam, betul ke aku, apa tu, benda tu yang cakap ke aku sendiri? Sebab apa dia main dengan otak atau tak? Tapi kita tak terkelak pun dekat mulut. Adakah patut pergi berubat? Aku sendiri yang cakap aku nak budak ni mati. Tapi hati aku sedap, kenapa dia nak cakap macam ni? Siapa yang nak aku mati? Aku berfikir kat dalam. Macam dia kena rasuk, dia memang tak sedap apa. Dia ada orang-orang dia macam aku bukanlah kata kena rasuk, tapi benda tu dah kontrol badan aku masa tu untuk dia bercakap dengan orang yang tengah merawat aku. Itu je. Okay, so aku rasa aku tengok video kita pun dah setengah jam. Ada lagi kisah lain? Ada sebenarnya. Kisah ni orang kata terjadi tahun lepas. Masa ni, ini pengalaman aku masa aku jaga arwah mak aku dan selepas arwah mak aku meninggal. Okay, so macam biasa juga kalau kata hampa nak dengar cerita yang part 3 ni, hampa komen dekat bawah. Lepas tu nanti apa-apa sajalah hampa nak komen apa-apa ke, janganlah menghina apa semua dekat bawah, jangan bergaduh apa semua. And aku harap hampa share lah video aku ni sebab aku nak tarik balik view aku dah lama tak buat konten kan. Aku harap hampa suka cerita-cerita daripada kami ni. And kita jumpa lagi lah in the next episode. Okay, bye.